Fenomena novel Melayu semakin mencuri perhatian di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 atau PBAKL. Namun, di sebalik sambutan hangat, timbul persoalan mengenai kandungan sesetengah karya yang didakwa mengandungi unsur panas dan tidak sesuai untuk pembaca remaja. Baru-baru ini, Kementerian Dalam Negeri KDN mengharamkan 7 buah buku popular yang disifatkan mengandungi unsur erotik melampau serta berpotensi menggugat moral dan ketenteraman awam. Untuk kita penulis, ibarat macam kita ini adalah penyampai dakwah. Kita adalah pendakwah. So kalau kita pengisian kita, kenalah pengisian yang baik, pengisian yang murni. Sebab kalau kita tak bersih, kita punya pengisian, dia akan sampai secara tak bersih juga untuk pembaca kita. Walaupun dianggap sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat pembaca, trend ini membimbangkan apabila kandungan tersebut turut diakses oleh remaja bawah umur. Ini erotisme itu wujud dalam perhubungan antara lelaki dan perempuan. Cuma yang membezakan erotisme itu baik atau tidak itu adalah cara kita menggambarkan, cara kita menulis dalam kita punya karya. Namun, gaya ini tetap memberi kesan mendalam kepada imajinasi pembaca, khususnya remaja, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap batas etika dalam penulisan kreatif yang semakin kabur. Penulis perlu bijaklah dan tahu audiens dia siapa, dan perlulah kena ada orang kata barrier ataupun dinding. Contohnya tadilah amaran pada kulit buku. Janganlah digunakan benda tu untuk sekadar nak lariskan jualan. Memang sengaja nak manipulasi audiens untuk dapatkan benda-benda macam tu kan. Walaupun kebebasan berkarya harus dihormati, keseimbangan antara nilai seni dan tanggungjawab sosial amat penting demi menjaga sensitiviti serta moral pembaca, khususnya golongan muda yang semakin terdedah kepada bahan bacaan. Saya, Nur Fatin Nurina Baharudin, melaporkan untuk Nadi Bangi.